Tapi kalau saya gigit Asla boleh? Dalam dia susahnya. Asla undur sikit boleh? Undur sikit. Sebab cantik tu terlalu ke depan. Dekat lagi lah macam tu. Okey, boleh. Coba 12,5 lah boleh. Okey, kira sampai 3. 1, 2, 3. Tu je. Nampak tak? Nampak tak? Orang turut berkira tau kat bawah ni tau. Ya ke? Okey, kira lagi. Kira lagi korang. 1, 2, 3. Uish. Semat. Kamel lah hari ni unboxing. Ha? Kamel. Tahu Mel ke? Tak payah aku nak cium-cium macam tu. Kenapa? Kelakar lah dia ni. Wow. Reaction lepas buka. Wow. Semat lah material dia. Kan? Kena gigit dulu tau. Gigit. Orang tu cakap kalau beli kasut baru kena gigit. Mana sini? Ke Tak mana-mana? tahu lah, itu orang dulu lah cakap. Janganlah nak ikut. Jadi tak payahlah. Tapi kalau saya gigit Asla boleh? Kena jadi nyamuk dulu. Jadi nyamuk boleh. Jadi nyamuk boleh lah kan? Kena telan. Orang cakap kena telan. Aish. Janganlah, jangan telan. Okey. Asal-asal dulu dek. Buat tabiat. Au ni. Ush. Kesbang ni. Oh, senggol dong. Okey, itu saja untuk kasut. Tu kalau kasut tu kena pakai kat kaki kan? Tapi kalau Harry dalam hati. Dia macam tak kena pula. Kenalah sampai. Dia ada I belakang okey lah. Kena kan guys? Ngam tak guys? Kena tak pick up line-nya? Ngam. Okay, Tak ngam pun cakap je ngam. Ini apa? Moisturizer. Ini skincare kan? Betul? Skincare kan? Betul? Asla pakai skincare? Pakai? Saya rasa tak payahlah pakai. Kenapa? Ha? Kenapa? Biar saya je yang care dengan Asla. Yelah, rasa macam nak buat keychain. Ha? Shh, aku tengah live ni. Sorry dah. Dah, mati dah, gurau lah. Okay, jom. Main-main je kau ni. Senyum sikit Asla. Dia live dengan Nazmi tadi, ha?
Asla live dengan Najmi tadi? Tak ada. Kenapa orang cakap Asla live dengan Najmi tadi? Tak ada. Najmi tadi dia masuk dalam live. Okay. Komen-komen. Lepas tu? Lepas tu dia hilang lah. Dia terkeluar terus. Live sama-sama lah. Tak ada. Mana ada live? Apa kamu cerita tadi? Cerita apa? Ni orang kata live dengan Najmi tadi sweet-sweet. Mana ada sweet-sweet fitnah di malam Jumaat. Yusof dan Najmi, dua orang. Yusof dengan Najmi tadi orang live together. So Asla live dengan Yusof sekali lah juga. Tak ada. Mana boleh live? Mana boleh live tiga? Sweet-sweet. Diorang kata sweet-sweet. Tak ada. Tak ada sweet-sweet pun. Dah lah dalam konten tu Yusof cakap dia paling selesa dengan Asla. Betul. Dia cakap begitu. Tapi sebab selesa bekerja. Saya tak peduli dia tegap ke apa ke, saya tak peduli. Saya langgar juga tu. Ingat kurus-kurus macam ni tak kuat ke? Sokong Najmi. Sokong Harry. Orang komen Najmi banyak sangat. Terbaca Sokong Harry. Mana tu? Sekejap, aku pinjam bilik dulu lah. Guys, aku pinjam bilik dulu lah. Sekejap sayang. Sayang. Alright. Baru selesai sikit. Okay. Asal sehat. Sihat. Jangan sakit-sakit lah. Harry dah makan ke? Sudah, baru habis makan tadi. Makan apa? Saya makan nasi goreng ayam butter. Oh. Ya. Nanti kita makan sama-sama, okey? Okay. Harry pandai masak ke?